Kalau air kolam korang cepat sangat bertukar hijau, berlumut, tiba-tiba ada bau busuk, ada benda yang korang kena check balik. Biasanya kes yang macam ni sebab piping sistem korang tu tak betul. Macam mana piping sistem yang tak betul ni boleh efek air kolam jadi berlumut? Okey, sebenarnya benda ni simple je. Tapi itulah, ada kontraktor yang jenis takkan bagi tahu benda ni kat korang. Kalau ada pun jangan jalan. Okey guys, korang kena ingat benda ni Take note, ada dua benda penting sebelum korang start bina kolam. Okey, yang pertama construction. Yang ini kita ambil kira sudut structure dia lah. Pakai konkrit apa, besi jenis apa, waterproof ke tidak, ada benteng tak keliling kolam untuk kuatkan lagi ketahanan kolam. Okey. Yang nombor dua adalah piping system. Dekat sini korang kena decide kat mana nak letak water drainage, skimmer, water pump, water nozzle. Semua benda ni yang menentukan water circulation kolam korang. Kalau piping system korang tu tak betul, sebab itulah kolam korang senang sangat kotor, busuk, hijau-hijau. Dekat water circulation ni ada satu area yang kita namakan sebagai dead angle, kawasan yang tak terkena dalam filtering proses dekat dalam kolam kita lah. So dead angle ni memang kita tak boleh nak elak, memang ada. Semua kolam ada dead angle ni, tapi kita sendiri yang kena design untuk minimizekan dead angle ni. Kecuali kolam korang tu jenis infinity lah. Infinity ni jenis dia tolak air sampai ke hujung and then masuk dekat dalam water storage. So ringkasnya macam ni guys, nak senang faham, kalau piping system korang tu salah, skimmer pun salah letak, water nozzle pun salah, so tak adalah water circulation yang bagus. So bila tak bagus tu, habislah kolam korang, cepat kotor, senang naik lumut, siap berbau lagi. Ok, so kalau korang pasang niat nak buat kolam, plan dulu baik-baik. Yang pertama bab construction, lepas tu piping system. Dekat plastic pool ni korang dah tak payah lagi risau pasal piping system tu semua. Kita buatkan dari awal sampai ke hujung, semua yang kita buat. Ok, kita siap design and then kita explain lagi untuk korang why kita letak dekat sini, why kita tak letak dekat sini, supaya klien kita faham setiap benda. Dan juga Lazik Pool ni always be transparent kepada klien kita. So any information dan knowledge kita share dekat klien kita. So make sure lepas ni korang dah tahu nak decide dekat mana korang nak letak skimmer korang, water nozzle, air terjun tu semua. Ok, kalau korang berminat nak buat kolam dengan Lazik Pool, nak tahu lebih banyak lagi, nak tanya pasal sizing kolam korang, just WhatsApp je Lazik Pool sekarang, link ada dekat bio. And by the way, sekarang Lazik Pool ada buat promotion sempena bulan Merdeka. So korang yang buat deposit dengan kita dari 5 Ogos sampai 5 September ni, Lazik Pool akan bagi free 2 biji lampu LED bawah air. So serius cakap, kalau korang punya kolam siap ada lampu LED ni, confirm lawa gila, memang nampak cun. Kalau korang yang owner homestay ni, bolehlah korang markup sikit homestay korang. Okay. Promo ni tak lama guys, sebulan je. So lepas ni dah tak ada lagi dah free lampu LED ni. So jom WhatsApp kami sekarang, kita buat kolam idaman korang dengan Lazik Pool. Okay.